mengumpul bacaan terbanyak sebanyak 851 daripada darjah 1 sehingga darjah 6, termasuklah bahan buku, bukan buku dan bahan digital. Johan peringkat sekolah dalam pertandingan bacaan buku pada tahun 2023 dan 2024. Pencapaian akademik terbaik 2023, 2024, 2025. Penyertaan pertandingan bicara buku peringkat daerah Kuala Langat pada tahun 2023-2024. Penyertaan pertandingan resensi buku peringkat daerah Kuala Langat. Penyertaan Karnival Bahasa Melayu peringkat Negeri Selangor 2022. Penyertaan pertandingan Cilik Dami peringkat daerah Kuala Langat 2024. Penyertaan pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat daerah 2025. Penyertaan pertandingan MSSD Kuala Langat Catur 2024-2025. Penyertaan pertandingan bowling MSSD Kuala Langat 2023-2024. Penyertaan pertandingan nyanyian solo peringkat daerah 2023. Aktif dalam semua pertandingan yang dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah, mewakili sekolah dalam persembahan kreatif sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Antarabangsa 2025. Anugerah Tokoh Nilam 2025 dianugerahkan kepada Aina Kalisha binti Hairul Azmi. Tahniah diucapkan. Dipersilakan penjaganya sekali. Tahniah Puan Maiti. Tahniah di atas Anugerah Tokoh Nilam 2025. Seterusnya kita ke Anugerah Tokoh Saksiah 2025 lelaki. Boleh